Hai kawan, jumpa kita dalam dengan channel. Apa khabar teman semua? Aduh, hai. Duduk. Aduh. Oke, kawan, itu nak masak ikan mayong. Ikan mayong goreng kukus. Untuk ikan mayong nak beli ya. Dah potong lah. Oke. Ni dalam berat dalam 3-4 kilo macam lah beratnya. Oke. Kami masak ikan mayong goreng kukus. Oke, tapi sebelum yang kawan, jangan lupa like, comment, subscribe, share dengan channel. Yang belum subscribe ya subscribe, tolong kawan-kawan. Oke. Sebelum macam biasalah, sebelum apa-apa kita mesti menangkap bahan apa perlukan untuk masak kan. Kunci sini tahu nak masak, tahu nak ikut resepi tu nasi. Oke kawan, mula sekali ikan mayong. Ikan mayong kami isi aja, palak kami tinggal. Palak mungkin kami nak masak asam kah, masak kari kah. Oke, kan tu palak kami akan goreng dulu. Pas goreng baru kami kukus nah. Ialah kami nama resepi tu ikan mayong goreng kukus. Okey. Okey, bahan lain okey. Bawang besar potong. Tomato potong. Pasya, ada bawang putih. Asam keping. Serai sebatang cukup lah. Supaya tutuk pula. Okey, lepas ya kita ada cili besar. Cili besar kita potong lah, tabur atasnya. Okey. Bahan perasa. Kalau pasal kita ada kunyit juga, kita sabuk kunyit. Kita campur ikan lah, okey, ambil goreng ikan lah, ambil sebelum ambil ya. Sebelum goreng lah, kami akan campur dengan kunyit dengan secukup rasa. Okey. Okey, masa kita kukus pula mungkin kita makan banyak secukup rasa lah. Sebab ikan dah diperasakan. Okey kawan. Okey. Bahan dah kami tunjuk. Biasa kami nak mula menggoreng. Tapi sebelum menggoreng, kita campur bahannya. Okey. Okey, semasa proses menggoreng tu kawan, kita akan standby pun bahan-bahan lainnya. Ada nak kita tutuk, ada nak kita potong. Macam lah. Okey, apa hal kita campur bahannya dulu. Okey, kunyit. Sabuk kunyit. Okey. Satu setengah sudut kecil. Okey. Pasnya cukup rasa dalam 1, 2, 3 sudut setengah lah. 3 sudut kecil setengah. Okey. Kita akan gorengnya lah. Okey. Kita akan gorengnya sampai dah masak ataupun dah separuh masak. Setelah kita akan kukusnya lagi. Okey. Mun semut tangan kotor macam tu caranya. Mun semut tangan kotor lagi, semut macam tu pakai sarung tangan. Senang kan? Aduh. Air kukus tengah diisi belakang ya. Okey. Ambil sebenarnya coba gitu. Jadi kita nak coba molah. Gedong ikan tu ada, gedong masa pun ada. Boleh pola. Masa saya dah siapa pola tu, sebab lama tu prosesnya. Nak goreng, nak kukus, baru kita makan. Okey kawan, bahan-bahan masuk dah diperes dah. Bahan-bahan piring goreng dah masukkan, dah campur. Kita perapnya sekejap. Okey, kita akan goreng dekat dapur. Sebab dapur kecil kami belum lagi ada. Tunggulah, ada masalah lagi beli. Ada negara MDS dekat Kuala Baram ya. Baru RM30 teganya, 29 lah sana. Tak beli. Semahal ni pun kan. Okey, yang 2 GB yang pakai rosak, stop apa masalahnya. On pup apinya ke tepi. Bahaya. Aku cuma meletup je. Okey. Oh, pusat abang kami. Ya, mending mak kakak pusat. Okey kan, saya dah tadi bahan dah dicampur, perap sekejap. Kita beralih ke sinun. Kita sediakan minyak, kita menggoreng, okey? Jumpa lagi lepas tu. Jom kita. Okey kawan. Kita menggoreng ikan. Pertama kali panas periuk kita, panas minyak kita, tak minyak mari. Bekas mini kami. Goreng nugget. Boleh pakai ya. Okey, kita goreng ikan. Porsi cukup, kita tambahlah. Kita akan tambah minyak kita. Kawan, kita orang goreng ikan tu untuk minuman kita. Hati-hatilah.
goreng ikan macam apa, ikan mayung tu, ikan belukang kah, ikan keli kah, ikan baung kah, ikan sembilang kah, nya mau meletup. Ya lah, kalau kita hati-hati ya. Jadi minyak sapi yang besar gila boleh ni ya, boleh mengurangkan yang meletup tapi dia kurang lah kali. Okey, kita biar minyak kita panas dulu baru kita masuk ikan. Sambil ya standby barang pakai nyimpan ya. Oke, kita nyimpannya ada masak lah. Oke, alih dulu. Itu beli itu ikan keli salai masak bini kan dengan tepung asam. Yang steady. Oke. Oi. Oke. Tunggu minyak kita panas, baru kita masuk ikan kita yang dah diperap dengan serbuk kunyit dan secukup rasa. Oke, kita dah. Alright. Ada orang semua makan ikan tu kawan. Ada si tahan baunya. Jangan madah makai lah. Jangan madah ya. Masal makanan tu tekak masing-masing si sama. Ada orang madah ikan tak sedap, ada orang madah ikan tak si sedap. Okey, apa-apa hal kita goreng je. Pakai minyak kita dah panas. Kita goreng dulu. Okey. Masuk ekornya. Nah. Kawan, jangan pakai api besar lah. Kami rasa yang boleh mengurangkannya daripada meletup. Nah, bukan si meletup tapi mengurangkan lah kali. Kita try nasi. Oke, ikan dah masuk. Jadi kita standby bahan lain lah. Bahan apa? Sudah kunyit, sudah tutup. Bawang besar, bawang putih, kepala mati, asam keping, serai, tomato dengan cili besar. Kita potong-potong, yang tutuk. Okey, bah, sampai barang lah. Ya biarnya masak sendiri dulu, pandainya masak sendiri. Besar apinya, jangan kecil lah, si masak pula lah. Okey, kita tunggu dimasak, kita kukusnya. Alright. Ini ada. Okey sayang. Okey. Bah. Kita cek ikan kita kawan. Kita cek ikan kita. Syukurlah. Kita kata biasanya si meletup kita kata. Api si usah gila ni okey. Pakaiannya dah ke kuning-kuningan. Jangan kita tertipu. Yang kuning-kuningan kadang-kadang bukannya masak lah. Kan campur kunyit tadi. Okey. Pula. Ini kita akan terbaliknya sekali lagi lah. Okey. Ikan mayung. Macam tu acak lah. Untuk color yang kita mau. Okey, tu kita mau. Ada ya sayang. Okey, lagi yang mamam. Okey. Jangan dulu. Terbalik lagi. Tenanglah. Alright. Kita mau warna macam ni tadi. Warna macam sikit tadi. Okey kan? Jumpa lagi. Okey kawan, untuk tadi bahan dah kami sediakan. Tomato, cabai dek, bawang kami pakai separuh aja. Bawang besar. Lepas ya bawang putih, asam keping, serai.